dengan apa nama ni apa nama ni apa nama ni. So kalau sebelum ni aku dah beli Dakmara cordless DCD08 ni, hari ni ada lagi satu Dakmara DIW260. So Dakmara DIW260 ni boleh buat apa? Macam biasa, kertas, sarung tangan, beads dengan apa nama ni dia ada bagi sekali dengan lock nut ni. Jom kita try. Impact wrench ni ada 3 speed, 150 Nm torque, 200 Nm torque dan nombor 3 260 Nm torque. Tapi macam biasa ni, yang ni je yang aku kurang sikit. Yang lain semua dah okey. Dia punya mesin solid dekat tangan. Dia ada bagi 2 bateri, 1 charger, lock nut, dia ada 4, tapi satu tu dia ada special lock. And then dia bagi beads ni. Sebab apa? Dekat impact wrench ni kau boleh masukkan beads ni. So kau boleh gunakan dia sebagai cordless drill juga. Walaupun yang ni cordless impact wrench daripada Dakmara. Bagi aku kualiti dia baik, dengan harga dia jual sangat-sangat berbaloi. Check out beg kuning kat bawah. Dapatkan Dakmara DIW260, claim semua voucher, free shipping, impact wrench, murah tapi berkualiti.